Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam di dalam Rihlah Haramain kita bercakap tentang titik paling terendah dalam riwayat hidup Nabi. Namun episod kali ini kita akan bercakap tentang titik paling tertinggi dalam hidup Nabi, iaitulah pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla dalam peristiwa yang penuh bersejarah, Al-Isra' Al-Mi'raj. Peristiwa ini begitu signifikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas zaman ataupun tahun duka cita yang berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permulaan kisah Isra' dan Mi'raj ini ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di perkarangan Masjidil Haram, tidur bersama dengan Hamzah dan Ja'far bin Abi Talib. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril. Di malam yang sunyi, datanglah malaikat Jibril membawa perintah ilahi. Dada Nabi dibelah, hati Nabi disucikan, lalu dipenuhi dengan nur dan hikmah. Dengan izin Allah, perjalanan luar biasa pun bermula. Nabi menaiki burak, tunggangan cahaya meluncur ke Masjid Al-Aqsa sepantas kilat. Di Masjid Al-Aqsa, Nabi menjadi imam solat bagi sekalian Rasul, menandakan kepimpinan baginda yang merangkumi seluruh utusan Allah. Namun perjalanan tidak terhenti di situ. Langit demi langit dilalui. Setiap satunya menjadi pertemuan dengan para nabi terdahulu. Ismail, Ibrahim, Musa, Isa dan lain-lain menyambut baginda dengan penuh penghormatan. Hingga akhirnya Nabi tiba di Sidratul Muntaha, batas terakhir yang tiada siapa mampu melangkauinya kecuali kekasih Allah yang terpilih. Di sanalah hadiah agung diturunkan, perintah salat 5 waktu, sebuah anugerah menghubungkan hamba dengan pencipta. Tentu sekali berbicara tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj ini bertitik tolak kepada satu ayat Al-Quran di dalam surah Al-Isra' ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam di malam hari daripada Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa dan diberkati perjalanannya untuk memperlihatkan kekuasaan Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Setelah berlakunya peristiwa Nabi di Isra' dan di Mi'rajkan, Nabi turun menyampaikan pidatonya kepada Arab musyrikin pada waktu itu. Apa yang boleh kita belajar daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini adalah hadiah terindah, iaitulah ibadah salat. Salat ini kadang-kadang bagi sesetengah orang ia adalah perkara yang membebankan dan meletihkan. Tetapi bagi orang yang beriman, salat ini adalah sumber kekuatan rohani kita. Apabila kita salat, kita merendahkan diri kita sebagai hamba dan kita mengadu apa sahaja permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat ini juga dalam hadis qudsi adalah bicara kita, berbual kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, episod ini memberi satu pengajaran yang besar kepada kita. Hadiah terindah setelah tahun duka cita, iaitulah salat sebagai sumber kekuatan rohani kita. InsyaAllah, pada esok hari, kita akan bicara pula tentang Safa dan Marwah.